Saya nak tahu siapa pegawai yang in charge ni. Siapa pegawai yang in charge ni? Kau bayar, kau memang ah. Assalamualaikum, Datuk Bandar MBDK. Sekarang ni orang tengah turap jalan. Tengok ni berair. Lepas tu kau nak taruh premix ni ni. Mana boleh lekat? Ni macam ni nampak? Boleh lekat dah. Nampak? Ni nak taruh ni lori. Ni nampak? Kita tarik ni. Nampak? Ni. Mana boleh lekat? Ni nak tarik. Memang pecah lah jalan ni. Tengok. Siapa kontraktor ni? Siapa kontraktor? Ni, kontraktor cak ayam ke apa? Ini jalan saya komplain ni lah. Dia panggil buat. Kita ni macam buat. Ha? Ni, supervisor tak ada, penyelia tak ada, pegawai MBDK tak ada. Mana semua? Sebab saya yang minta jalan ni repair. Takkan macam ni. Ni berair, mana boleh tanggup ini? Ni Datuk Bandar tengok ni. Dia punya minyak, dia punya apa tu tak taruh banyak betul-betul. Apa? Putih-putih lagi. Tak sapu minyak berapa banyak ni, curi berapa banyak ni, tengok. Apa? Ni mana gam dia? Ada gam ah. Gam pun tak ada, apa pun tak ada. Apa? Ini pun tak ada, apa? Baru ah. Nampak? Banyak sangat. Dekat pejabat saya tau. Malu je lah. Tengok. Minyak pun tak ada banyak. Nampak ni? Apa lah jumpa minyak? Mana dia tahu ke dia? Yang ini pun, lepas saya tegur baru nak buat ni, nampak? Patutnya letak krasiran ke apa dulu. Letak krasiran, korek, bersihkan air dulu. Bukan begitu taruh tampal. Tak boleh macam ni. Kontraktor apa ni buat kerja macam ni? Pemantau tak ada. Ni macam ni cara turap berapa tahun, berapa bulan dia boleh tahan. Buat rugi duit kerajaan ni. Duit kerajaan ni duit rakyat. Sekarang tak. Walaupun minyak tak banyak. Dom tak nak cukup. Taruhlah tu. Mana boleh lekat bos. Taruh minyak mana? Minyak pun tak nak cukup. Minyak pun tak nak cukup. Sekarang ni pun taruh, tengok. Tengok, kalau saya tak ada tadi, dia taruh je. Tak melekat lagi tu masih kaki. Tak melekat tak melekat. Tak melekat pun. Yang mana ni tak ada minyak ni? Saya nak tahu siapa pegawai yang in charge ni. Siapa pegawai yang in charge ni? Kau bayar, kau memang ah.